5 minit. Peraturan yang berhormat. Ya. Saya nak bangkitkan peraturan 26 yang berhormat tentang usul. Ya. Pagi ini saya telah menghantar satu usul kepada Dewan ini melalui Yang Berhormat Setiausaha Dewan. Ya. Usul tentang memaklumkan bahawa dalam usul ini untuk merujuk Yang Berhormat Seri Kembangan kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan, kerana dalam usul saya belum menerima, saya tidak menerima, saya belum lagi menerima dan membaca usul tersebut. Oleh sebab itu saya akan semak sama ada saya nak minta Betul Speaker sabar. Saya nak sebut, saya nak highlight bahawa saya dah hantar, betul. Saya akui bahawa Speaker belum tengok lagi. Yang Berhormat, Yang Berhormat tidak boleh berdiri atas peraturan tetap untuk mengambil peluang untuk membahas. Yang Berhormat maklumkan kepada saya usul telah pun dihantar, maka saya akan semak sama ada usul ini telah dihantar dan saya akan meneliti isi kandungannya. Itu saja Yang Berhormat. Sebelum saya mengemukakan apa-apa keputusan terhadap apa-apa usul, saya kena baca dulu. Saya belum lagi terima. Yang Berhormat, ini bukan, jangan ganggu sesi perbahasan yang sekarang yang perlu dimulakan. Itu tak perlu petua. Saya kalau macam itu, setiap adun yang hantar usul dia minta petua untuk berdiri satu-satu, masa kita akan debatasi. Kalau sudah hantar usul, sudah pastinya ada cop terima, dan oleh sebab itu dia akan pastinya sampai ke meja saya untuk diperhatikan. Itu saja. Duduk. Taman Medan duduk. Saya telah menjawab soalan itu. Usul telah pun dikemukakan. Kalau ada pemberitahu, ianya akan diteliti oleh saya. Itu saja. Sila duduk. Cukup duduk. Ini bukan perbahasan Yang Berhormat Taman Medan. Yang Berhormat Taman Medan telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan. Itu saja. Kajang, saya minta Kajang teruskan 5 minit. Yang lain duduk. Seri Sedang pun duduk. Taman Medan duduk. Saya kata duduk. Saya belum baca apa-apa lagi. Saya kena semak. Duduk. Taman Medan duduk. Seri Sedang duduk. Kajang teruskan 5 minit. Kajang mula 5 minit. Teruskan 5 minit. Duduk. Taman Medan duduk. Saya kata duduk. Taman Medan duduk. Jangan macam ini. Kita ini tengah dilihat secara langsung. Duduk. Tak ada perkara yang duduk. Teruskan. Yang semua duduk. Taman Medan duduk. Taman Medan duduk. Taman Sedang duduk. Seri Sedang duduk. Semua tiga-tiga duduk. Saya bagi amaran. Satu, duduk ke tidak? Duduk atau tidak? Saya kata duduk. Saya akan teliti dengan pejabat. Notis hanya sampai pagi tadi saja. Saya akan tengok, memberitahu dia dan akan pergikan satu keputusan. Oleh sebab itu saya kata duduk. Itu saja, duduk. Saya kata saya tak tahu. Ini bukan masa untuk berbahasan Yang Berhormat Taman Medan, dan ini bukan peraturan tetap yang betul. Oleh sebab itu saya minta, ini adalah amaran yang kedua. Yang Berhormat duduk atau tidak? Duduk atau tidak? Saya kata saya akan semak. Cukup setakat itu. Saya kata saya akan semak. Sila duduk. Saya belum baca lagi apakah isi kandungannya. Duduk. Kompas Setia tak ada hal gabu. Duduk. Terima kasih kerana duduk. Esok pagi saya akan rujuk kepada Speaker. Taman Medan duduk. Taman Medan duduk. Tuan Speaker, Ulu Kelang, apa isu dia? selaku Ketua Pembangkang, saya nak cari perdamaian lah, ya, di antara Speaker dengan Taman Medan. Tak perlu Yang Berhormat. Saya kata kalau Taman Medan duduk saya cukup. Ini bukan perbahasan. Tak ada isu pertikaian di sini. Kajang teruskan saja. Diam. Kita sudah membasuhkan 4 minit. Ya, kita sudah membasuhkan 4 minit. Selesai secara elok, perangai macam Kajang teruskan. Terima kasih. seperti di pasar. Duduk. Taman Medan duduk. Kena cuci tayar,